Petang hari pertama di Kota Kunming, kami berjalan-jalan di sekitar taman di Wui Road Metro Station. Patung-patung bronze skulpturi yang menunjukkan perjuangan dan pengorbanan tentera, jururawat dan sebagainya, untuk kebanggaan rakyat Cina lah. Patung-patung bronze macam Tugu Negara Malaysia. Bunga-bunga di Yunnan memang segar kerana cuaca macam Cameron Highland sepanjang tahun. Kami menikmati udara segar dan keindahan taman kecil di Wui Road ini, sebelum bergerak menuju ke Old Town Kunming. Bunga-bunga ini diselenggarakan oleh pihak majlis tempatan mereka. Saya tengok di bawah set bunga ini disediakan ada pasu-pasu kecil. Maka kalau untuk tukar atau selenggaraan senang sahaja hanya gantikan pasu. Di mana-mana pun ada gerai cenderahati. Kami tak beli apa-apa kerana takut beratkan beg dan kami juga akan ada 1 hari setengah di sini nanti bila nak balik ke Malaysia. So chill-chill sahaja. Gerai ini ramai orang memilih-milih kotak kayu kecil. Mungkin dalam kotak ini ada rahsia penting. Saya pun tak tahu. Kami tengok sahaja gelagat pengunjung dan menikmati kecantikan dekorasi Old Town. Ana, kata nak bagi lecture Ana. Tadi tu? Banyak tempat OOTD. Di sini, keluarga kami tidak melepaskan peluang. Persediaan menghadapi cuaca lebih sejuk di Dali, Lijiang dan Shangri-La, maka isteri saya membeli baju tebal tradisi orang Tibet ini. Akhirnya kami jumpa dengan bangunan nipis atau dikenali sebagai Kunming Paper Tin Building. Apakah dia sejarah Paper Tin Building Kunming ini? Ada sesiapa yang tahu sejarah bangunan ini? Bentuk bangunan ini nipis, dalam 3 ke 4 meter lebar dan panjang membengkok. Dikatakan sebagai tarikan arkitektur di Kota Lama Kunming. Saya anggarkan bangunan ini dibina dalam tahun 60-an atau 70-an sahaja. Di
tengah-tengah bangunan paper tin ini ada gap dan tangga menuju ke Tugu Peringatan Kunming. Inilah tugu peringatan di tepi bangunan sekeping atau bangunan tin paper. Saya naik ke atas. Ada tugu perjuangan Parti Komunis China. Di kawasan bangunan kurus sekeping ini ramai orang berselfie dan ada ramai perkhidmatan mengambil gambar secara profesional. Kalau ada duit bayar sahajalah. Bangunan paper tin 3 tingkat ini dijadikan hotel, kafe dan di tingkat bawah ada kedai-kedai jualan cenderamata. Rumah sekeping. Tajuk rumah sekeping. Rumah sekeping. Tengok apa? Apa nak? Rumah sekeping ni ya? Mana rumah sekeping? Ya. Dalam 100 meter dari bangunan paper tin atau bangunan sekeping ini kita akan memasuki Bandar Lama atau Old Town Kunming. Bangunan-bangunan lama ini dijadikan bangunan perniagaan dan menjadi tarikan pelancong, macam Jonker Street di Melaka. Tiba-tiba hujan turun, memang di Yunan kerap hujan turun kerana tanah tinggi, maka kami masuk ke dalam sebuah kafe untuk beli Americano. Tidak jauh dari kafe yang kami beli air tadi, ada kedai makan halal. Maka malam ini kuranglah lapar kami. Kami cuba cari kedai makan lain, kerana kedai makan tadi tidak ada daging kambing atau lembu yang disalai macam dalam gambar. Hari sudah maghrib, pengunjung makin ramai yang datang. Perut sudah lapar, berjayakah kami jumpa kedai makan sedap? Sekarang ini low season, tidaklah ramai sangat pengunjung bandar tua Kunming ini. Ini ialah macam Insta famous wall di Kunming, kerana ramai pepengaruh live di tembok ini. Pepengaruh sosial media di China jika berjaya boleh jadi kaya raya kerana penduduk yang ramai. Maka ramai orang yang buat konten siang dan malam. Macam saya juga buat konten, jangan lupa like, subscribe dan share. Mana tahu saya boleh jadi pepengaruh yang kaya. Terima kasih kerana sanggup menonton YouTube yang membosankan ini sehingga ke saat ini.
tadi saya lupa rakam makan malam di restoran halal Old Town, makan mi sup yang sedap dan sate daging sambil melihat orang lalu lalang. Sekarang hampir 10 malam, kami bergerak ke hotel untuk kemas-kemas esok pagi kena cari Didi untuk ke stesen kereta api laju menuju ke destinasi seterusnya, dari atau orang sini sebut Tali, tunggukan Siri menjelajah Yunnan berikutnya, Tasik Erhai dan Kota Tua Dali.